manusia yang menjadi kaldai cinta. Ni istilah baru, kaldai cinta. Bila dah dia berkenan dengan perempuan tu, dia bela perempuan tu. Daripada budak tu sekolah menengah, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, dia support, dia bagi duit apa? Dia bagi duit handphone, duit top up setiap bulan. Dia beli handphone, dia kerja, dia cari, dia bagi duit, dia bagi macam-macam. Dia bawa pergi belanja, makan, belanja sini. Itu panggil kaldai cinta. Yang dia habiskan duit untuk kekasihnya, untuk markanya, untuk makwanya, untuk gewenya. Itu bahasa kalau Kelantan panggil gewe. Kan? Kita orang Pulau Pinang kita panggil markah dia. Jadi dia tak dapat markah dia, kekasih dia, awek dia tak dapat. Tapi dia duk support. Dia jadi kaldai cinta. Buatlah kerja banyak-banyak untuk kekasihnya. Akhirnya tak kahwin. Markah dia belah kat lain. Dia tengah nganga, akhirnya murung. Pinik jambatan terjun.